Baiklah kelas, hari ini saya akan edarkan kertas peperiksaan kamu semula. Yang pertama, Zini Wafri. Markah atas pagar. Nasib je kamu ni. Yelah cikgu. Seterusnya, Mei-Ling. Markah kamu sama je macam Zini tadi. Ulang kaji banyak lagi. Yang ini paling saya tak puas hati. Harid. Ya cikgu. Kau tengok markah kau ni macam orang yang tak belajar. Cubalah berusaha sedikit lain kali. Yelah cikgu. Ish, rendah lagi markah aku. Gagal lagi ke tu? Itulah kau banyak main. Kau lagi. Ya memang. Kenapa? Siapa pula ni? Adoy. Siapa kau? Nama aku Razak. Aku tahu cara nak tolong kau. Ikut aku. Baiklah. Aku akan tunjukkan cara untuk selesaikan masalah kau. Jom. Baiklah. Rasa tu muncul bila kau risau dan jawab soalan, ataupun bila kau gagal dalam peperiksaan. Jadi macam mana aku nak dapatkan keyakinan tu? Cuba kau jawab soalan ni dengan penuh keyakinan. Woi, aku mana pandai soalan matematik? Belum cuba? Belum tahu. Tahu apa? Aduh. Betul aku aku boleh mati jawab soalan matematik. Sumpah kata. Cuba kau baca soalan. Soalan. Jadi X sama dengan 5 lah kan? Betul tu. Pergi jawab. Macam mana nak jawab? Mak saya tak mati. Kalau nak berubah, kena yakin. Baiklah. X sama dengan 5. Aku berjaya. Bagus. Kau dah berjaya akhirnya. Yeay, aku dah boleh ubah masa depan aku. Masih banyak lagi nak ulang kaji. Tengok tu. Semoga berjaya. Baik. Masa menjawab bermula sekarang. Ini kecalahan PM tahun ini. Mengapa kan? Fahamkan soalan dulu, Harid. Baiklah. Apa kau cakap Hehehe. Tengok belakang. Ya. Boleh bercakap lagi? Tamatlah kau. Yeay. Berjaya. Boleh tak kita nak ulang kaji sekali sekarang? Mestilah boleh. Kita belajar dan berjaya sama-sama. Yeay. Yeay.